A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Alhamdulillah. Semuanya ahlan wa sahlan. Selamat datang pada semua yang bersama-sama pada malam ini. Nama-nama yang saya kira saya biasa tengok di ruangan komen sahaja di Facebook TFT itu. Alhamdulillah kan nama-nama ini ada nama yang saya familiar juga tengok pada malam ini. Baik, saya maklumkan semua di kelas Arab Asas yang kita baru memulai perjalanan kita bersama-sama dengan tujuan yang tertentu yang kita telah letakkan targetnya bersama. Mungkin lagi kita boleh sembang-sembang sikit tentang perkara itu. Okey, di awal ini saya mengalu-alukan dan amat menghargai semua yang nak turut serta bersama-sama untuk belajar bahasa Arab, walaupun mungkin ada yang dah pernah belajar bahasa Arab, sedang belajar bahasa Arab kan, tapi nak juga kan kita sama-sama dengan sahabat TFT ni kita mulakan kan perjalanan bersama di sini pula kan. So kita ada kalau ada kelas bahasa Arab yang lain tu kita ada beberapa perjalanan yang kita jalan kan. Sekali tak apa, khair insya-Allah. Dia sama macam baca Quran lah kan, dia dibaca berulang-ulang kali. Maka belajar ni pun sama, kita nak menguasainya dengan kita mempelajarinya berulang-ulang kali. Kita tak tahu kod mana yang nanti Allah akan nak beri kefahaman, bila Allah nak beri kefahaman. Walaupun mungkin kita belajar perkara yang sama, sama je kan. Tapi mungkin oh hari ini Allah bagi, oh faham kan. Hari ini alamak kurang faham lah, tiba-tiba datang hari lain cerita perkara yang sama, oh faham pula kan. Kerana kita tak tahu bila Allah akan beri kepada kita kefahaman itu. Baik, insya-Allah dalam kas ini kita akan bertemu sebulan sekali. Uh, Takat ini kan kita akan buat secara online, dan kita juga nanti ada waktu yang kita akan buat secara hybrid. Maksudnya nanti kita akan buat online tetap maintain ada, dan tapi kita open juga hybrid. Kita akan buat secara fizikal di Rumah Ngaji Laman Seri di Shah Alam Seksyen 13. Mungkin ada yang pernah pergi, so kita akan buat juga secara fizikal di situ dan juga secara online juga kan. InsyaAllah minimum kita akan bertemu sebulan sekali. Ke mana yang jauh boleh ikut secara online, dan tujuan kita bertemu sebulan sekali ini kan. So nanti dalam apa yang kita akan belajar di Facebook nanti, kot ada apa-apa persoalan yang nak tanya lebih lanjut, kita nak bincang lebih lanjut dan nak minta cerita lebih lanjut kan. Sebab bila live di Facebook tu saya tak dapat lah nak entertain semua soalan kan. Kadang tak dan tengok komen pun kan. Tak dan nak jawab soalan sebab apa? Apa yang nak share bagi tu memang dah kan, setengah jam tu pun tak sempat. So nak jawab lagi soalan memanglah lagi tak sempat. So mudah-mudahan dengan kita bertemu begini, kita ada soalan, simpan setiap soalan tu, nanti boleh tanya soalan, dan tak perlu pun kita nak tunggu sesi kita yang begini kan. Kita ada dalam grup tu, anytime boleh tanya, anytime boleh tanya, insyaAllah saya akan cuba jawab. Dan katakan juga mungkin kita ada belajar bahasa Arab di tempat lain ataupun pernah belajar bahasa Arab sebelum ini dan kita mungkin ada persoalan, nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Selagi saya boleh jawab, mampu untuk jawab, saya jawab lah kan. Kalau saya tak tahu tu, nanti saya insyaAllah pergilah cari jawapan. Baik, saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairan kepada semua
yang sudi nak belajar bahasa Arab walaupun dia hanyalah asas. Kenapa? Kerana ia memberi peluang kepada saya untuk membaca dan berkongsi. Kalau saya tak mengajar, tak berkongsi, maka saya pun tak study. Kan? Saya tak study je. So bila tak study dia jadi apa? Kan? Dia jadi berkarat lah. Lama-lama lupalah. So ilmu kalau kita tak ulang kan, macam antaranya cabaran yang dihadapi oleh orang muda kan. Dia khatam Quran tu umur 12. Lepas tu sekolah menengah kan terlupa mengaji sampai masuk universiti terlupa. Lepas tu dah kerja, makin sibuk, dah kahwin pula. Lepas tu sampai satu masa nak mengaji balik. Lepas tu dia dah apa? Dah sampai terlupa dah nak menyebut, nak membunyikan huruf-huruf sebab dah lama tinggal. So itu macam tu juga kalau memasak kan. Kan? Lepas anak semua dah besar, anak semua dah masuk universiti, anak semua dah kahwin, kan? Kita pun jarang masak. So bila nak masak balik dia ni apa? Lupa dah resepi yang dulu-dulu tu. Orang kata apa? Lost touch. Kan? Rindulah anak-anak kan. Dengan mak punya masakan, mak dah terlupa, mak sibuk dah pergi kelas sana, kelas sini, pergi melancong, berjalan dengan kawan, kan? Pergi pergi garden ni dia terlupa dah dia punya nak masak tu. Sebab mudah-mudahan kan yang kita ni saya sebenarnya saya ucapkan jutaan terima kasih kerana saya berpeluang untuk nak membaca mengkaji balik apa yang saya pernah pelajari dulu dan sampaikan. Dan saya amat harapkan soalan kerana soalan dia akan membantu saya untuk tengok bahagian ini kena beri perhatian lebih, bahagian ini kena simplify lagi kan, dan juga beri pada saya uh, apa sikit pengalaman untuk saya nak apa baiki pada masa depan. InsyaAllah. Baik, malam ni insyaAllah kita nak mulakan dengan satu firman Allah dalam surah yang ke-23. Okey, baik sebelum itu, okey, mungkin ramai yang dah familiar dengan Zoom ini, tapi saya apa kita buat soft reminder je lah. Kita share balik untuk Zoom ini, jika ada soalan, boleh unmute kan, button audio tu. Kalau kita mute, dia ada tanda palang dekat kita punya audio tu. So, kita tengah mute lah, cakap tak dengar lah kan. Dan kalau kita nak cakap, kita tekanlah button tu. Kalau nak bertanya soalan, so kena hati-hatilah, takut tertekan button unmute tu kan, tengah menjerit dekat cucu kan, atau menjerit dekat kucing ke kan, dah semua orang dah tahu ada kucing ada cucu dekat rumah kan. Baik, katakan nak tanya soalan ataupun nak jawab soalan ataupun nak share, segan nak cakap. So boleh guna macam mana? Kat bawah tu juga ada button chat. Kalau tengok kat bahagian bawah tu ada beberapa option. Kan ada button chat, so boleh tekan button chat tu, boleh tulis soalan ataupun feedback macam Hajah Hairani Bujang dan juga Hajah Marlina kan jawab soalan semua kan. So boleh tulis pada ruangan chat itu. Baik. Dan sepanjang sesi kita boleh bertanya soalan anytime. Tak perlu tunggu hujung sesi baru nak bertanya soalan, takut apa terlupa soalan itu, atau takut saya tak buka sesi untuk bertanya soalan. Dah terlupa pula kan. Okey. Baik, terima kasih Hajar Sabatul. Jom boleh kita test sikit, tulis pada ruangan chat itu. Okey. Kita daripada mana? Untuk nak test. Untuk nak test. So saya mulakan, saya tulis saya daripada Bangi. Okey, kita nak test tengok. Boleh tak guna ruangan chat tu? Silakan yang lain, boleh tulis pada ruangan chat tu. Hajar Hairani Bujang daripada Miri Sarawak. Oh, Masya Allah. Kalau dekat Sarawak ni 9.30 ni lewat dah ni. Sebab saya rasa isyaknya pukul 7 lebih atau pukul 8. Betul ke? Abang Rizal daripada Bukit Kapar. Baik, Hajar Farida daripada Justin Melaka. Hajar Sabatul daripada Alustar. Hajar Sutini dari Kuantan. Hajar Malin daripada Lukut, Port Dickson. Masya Allah. Daripada Port Dickson, Lukut ni. Dekat dengan kem-kem askar tu. Baik, terima kasih semua. So, okey lah. Dia dah pakar dalam tu.
Kan, tulis pada ruangan chat itu. Terima kasih semua. Baik, kita nak mulakan malam ni dengan melihat satu firman Allah. Saya dari Merlimau, Hajah Nuraini, Hajah Mamajah daripada Kelantan. Betul, 7.46 dari Syak Ustaz. Sebab apa? Saya punya adik ipar, dia tinggal di Sarawak. Saya tahu tu. Sarawak memang dia awal. Tapi orang orang Semenanjung baru nak buka dia dah tengah tunggu isyak dah. Baik, surah yang ke-23 ayat yang ke-68. Kita nak mulakan dengan baca dulu ayat yang ke-68. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Terjemahan, maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka, atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat yang ke-68. Baik. Kalau kita lihat beberapa ayat sebelum ini, kan, ataupun perenggan yang bercerita tentang mereka. So, Allah tanya, maka adakah mereka? Kan? So, konteksnya Allah sedang berkata kepada siapa? Kalau kita tengok pada konteks ayat ini, pada surah Al-Mu'minun tersebut, nanti boleh tengok pada surah yang ke-23, Allah sedang bercerita tentang siapa? Allah sedang bercerita tentang orang-orang munafik. Allah sedang bercerita tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini, ataupun sebelumnya Allah turunkan kepada orang Quraisy. Dan orang-orang munafik ini, mereka adalah orang Islam lah. Kan? Yang mereka diberikan Al-Quran, datang kepada mereka Rasul. Maka Allah bawakan cerita tentang mereka kepada Allah bertanya soalan. Allah bertanya soalan. Dan soalan ini, Allah tanya tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah la'allahum yatafakkarun, Quran sebutkan. Mudah-mudahan mereka berfikir. Dan begitu kita pernah sebutkan dan kita sering kali ulang tentang perkara ini bahawa Al-Quran datang tujuannya adalah untuk nak menjadikan kita orang yang berfikir, nak menggerakkan akal kita. Bukan menjadi orang yang mengikut secara membuta tuli, tak tahu ujung pangkal. Dan dia tengok orang lain lakukan, dia pun melakukanlah perkara yang sama. Maka Allah bertanya pada ayat ini, bila ada satu soalan dalam Al-Quran khususnya, dan nanti insya-Allah mungkin kita akan sampai pada bahagian ini, setiap soalan yang Allah tanya dalam Al-Quran itu mempunyai tujuan yang berbeza. Kerana kita tahu dan kita yakin. Apa kita tahu dan kita yakin? Kita tahu dan kita yakin bahawa Allah Azza wa Jalla, dia adalah Tuhan yang maha mengetahui. Betul tak? Allah Tuhan yang maha mengetahui. Allah tak perlu tanya pun kita. Dan Allah tahu jawapannya. Allah tak payah tanya lah. Kan Allah memang tahu dah apa yang berada dalam lubuk hati kita. Tentang diri kita. Bahkan lebih kenal lagi diri kita berbanding diri kita sendiri. So, bila Allah bertanya, Allah bukan nakkan jawapan kerana Allah tak tahu. Tapi bila Allah bertanya soalan, umumnya adalah untuk kita melihat kembali soalan itu tentang diri kita. Allah nak suruh kita lakukan yang demikian. Tanyalah soalan itu kepada diri kita. Jangan kita beranggapan bahawa orang tanya aku soalan, aku kena jawab lah. Bukan. Dia adalah soalan untuk kita tanya kepada diri kita. Untuk nak buat apa? Untuk nak tengok di mana kita sekarang. Stand kita di mana. Macam mak-mak yang marah anak. Dia cakap kat anak dia, tahu tak ni siapa? Kan tahu tak mak ni siapa? Kita tahulah mak tu mak lah. Kan? Dia tak payah tanya lah, kita tahulah mak tu mak. Tapi kenapa mak tanya?
tahu tak mak ni siapa? Kerana dia nak bagi anak tu sedar, anak tu tengah cakap dengan siapa. Kan? So, awaslah, awasilah cara cakap, intonasi cakap tu. Sebab tengah cakap dengan siapa? Tengah. So, mak bertanya tujuannya apa? Nak bagi sedar balik, nak kita sendiri berfikir kita sedang berpijak di mana. Adakah sedang berpijak di bumi yang nyata ataupun sedang berada di awang-awangan. Maka begitu Allah bertanya dalam soalan ini, nak suruh kita sedar dan tanya pada diri kita untuk kita tengok kita di mana terhadap persoalan yang Allah timbulkan dalam ayat ini. Baik. Maka Allah sebutkan dalam ayat afalam yadabbaru. Ini antara perkataan yang kita biasa dengar. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sebutkan perkara ini dan um, kita menggunakan perkataannya sebagai apa? Sebagai tadabbur. Sebagai tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Dalam dua ayat yang Allah sebutkan, kan ayat yang sebut tentang tadabbur dalam Al-Quran ada tiga je. Tiga je. Dua ayat bunyinya afala yatadabbaruna al-Quran. Maka mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Perkataannya adalah yatadabbarun dan kemudian Al-Quran. Perkataannya, saya tuliskan sini. Yatadabbarun Al-Quran. Tulis di dalam tulisan Rumi lah. Kan? Yatadabbarun Al-Quran. Itu bunyi dia. So kita tak tahulah yatadabbaru tu tadabbur. Itu pada dua ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Berbeza pada ayat ini, Allah tak guna yatadabbaruna. Allah guna yadabbaru. Itu satu. Yang kedua, Allah tak sebut yadabbarul Quran. Allah sebut yadabbaru al-qawla. Beza. Baik. Kenapa kat sini Allah tak guna yatadabbarun al-Quran juga? Seperti dua ayat yang lain, kat sini Allah guna yadabbaru dan kemudian al-qawla. Umumnya, kalau kita lihat pada perkataan yadabbaru, kat sini diterjemahkan dengan memahami kata-kata. Okay, memahami. Okay, memahami. Okay, yadabbaru diterjemahkan dengan memahami. Maka mengapa mereka tidak memahami yadabbaru? Mungkin saya yakin kita pernah dengar perbincangan tentang perkara ini, perkataan yadabbaru ataupun yatadabbaru, dia berasal pada perkataan dal, ba dan juga ra. Dabara. Dabara. Yang bermakna belakang ataupun akhir kepada sesuatu. Baik. Maka bila Allah sebut yatadabbarun ataupun Allah sebut yadabbaru, maka Allah sedang nak bertanya, bila kamu membaca Al-Quran, kamu tengok tak apa yang berada di akhirnya ataupun apa yang berada di penghujungnya. Maksudnya, kita mula mengaji, kita mula baca Quran, okay, kemudian kita baca sampai kita habis halaman kita hari tersebut. Ataupun sampai habis khatam. So Allah nak tengok di penghujung bacaan Al-Quran kita itu, kita bagaimana? Adakah kita bermula membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kita yang ketika mulakan bacaan Al-Quran adalah kita yang sama apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, membaca surah ini. Ataupun kalau kita sebut tentang harian, kalau kita membaca satu halaman hari ini, waktu kita memulakan awal halaman itu, hingga kita membaca akhir halaman, adakah kita adalah orang yang sama? Okay, sebab itu Allah suruh tengok di pengakhirannya. Tengok pengakhiran ni penting. Kan? Sebab itu Nabi SAW sebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tidak lain, amal itu dilihat di penghujungnya. Dan sebab itulah kan kita dilarang untuk nak kecam orang waktu dia yang sekarang. Kan? Tengok dia apa dengan pakaiannya, dengan perangainya. Kau ni kan memang apa menjadi beban kepada masyarakat. Kau memang kutu. Kita pun kutuklah dia. Agama melarang tersebut. Kenapa? Kerana kita tak tahu pengakhiran dia nanti bagaimana.
Kerana yang akan dilihat nanti adalah pengakhiran dia. Itu Nabi sebutkan juga, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataan dia, so yang dilihat adalah apa? Akhir itu. Maka bila Allah sebut tentang yatadabbarun al-Quran atau yadabbaru, Allah nak suruh kita tengok di hujung akhir selepas kita membaca Quran, kita bagaimana? Adakah kita orang yang sama ataupun ada pertambahan ataupun makin berkurang? Bertambah ataupun makin berkurang? Uh, Sebab itu kalau kita tengok bila Allah sebutkan, um, boleh cari sekejap mungkin, uh, pada surah Fatir, kita lihat surah Fatir surah yang ke-35 ayat ke-32 pada halaman 438. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Maka ini Allah sebutkan pengakhiran seseorang dengan Al-Quran. Sama ada harian ataupun ketika dia khatam Quran keseluruhan. Ada orang yang dia mula baca halaman dan berakhir halaman itu, dia jadi macam mana? Dia zalimun li nafsi. Dia menjadi orang yang menzalimi diri dia. Maksudnya apa yang dibaca hari itu, peringatan yang Quran sampaikan, dia buat bertentangan dengan apa yang Quran sebutkan. Quran kata, jagalah perkataan yang keluar daripada mulut tu. Lepas dia baca halaman itu, dia main selamba je cakap apa yang dia nak cakap. Kau dah ngaji ke belum? Kau tengok macam aku ni, aku dah ngaji, kau tak ngaji. Apa kau nak jadi? Dia dengan ayat yang dibaca itu dia menjadi apa? Zalimul nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan dia tidak mengindahkan ajaran Quran, dia bertentangan apa yang dilakukan dengan apa yang dibaca pada hari itu. Kemudian ada yang muqtasid. Ada yang bersikap sederhana. Ada yang bersikap sederhana. Dia baca, dia tahu, dia faham apa hari tu, halaman tu cerita dekat dia. Tapi lepas tu dia bagaimana? Dia slow-slow, tak apalah, saya belum sedia lagi, seru belum sampai lagi, kan, ataupun dia dah tahu dah, hari ini halaman ni ingatkan kena apa, jaga perkataan, kan, macam kalau tengok Al-Quran Time kan ada resolusi kan. So resolusi hari ni kata buat begini, begini, begini. So dia dah tahu tapi yang ni susah lah. Yang ni alamak saya dah terlajak buat, alamak dia sedar dia dah salah. So dia patah balik. So dia jadi orang yang apa? Yang muqtasid. Orang yang ikut, tak ikut. Kan? Orang yang dia tahu tapi nantilah. Orang yang dia tahu tapi dia berat untuk nak ikut. Kemudian yang ketiga, Allah kata, وَمِنْهُ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Orang yang dia bersegera. Dia berlumba-lumba. Dia mendahului orang lain dalam melakukan kebaikan. Dia baca pada halaman itu, di pengakhiran halaman itu, di pengakhiran khatam Al-Quran itu, dia menjadi orang yang makin berlumba-lumba melakukan kebaikan. Apa saja peluang kebaikan yang dia nampak depan mata dia, dia akan buat. Apa je. Apa yang dia boleh bantu. Kan? Hatta dia masuk toilet, dia tengok toilet kotor, dia cuci. Kan? Toilet yang dia masuk tu, nampak kotor, dia cuci. Kemudian dia nak keluar daripada toilet tu, dia lalu toilet sebelah, dia nampak kotor, oh dia cuci juga. Dia pergi sinki, dia tengok sinki tu kotor, dia cuci juga. Dia orang yang sabiqum bil khairat. Apa je peluang untuk nak melakukan kebaikan, dia akan berlumba-lumba untuk nak melakukannya. Dia tak bagi orang lain. Dia bukan macam
Saf depan ada kosong kan, kita pun sila, sila. Kan, sila. Tak ada. Dia sabiqun. Dia nampak aja ada kosong, melompat dia pergi dekat situ. Dia tak tunggu orang dah. Berebut dia nak pergi dekat situ. Itu yang berlaku bila selepas dia baca Quran, di pengakhiran. Sebab itu Allah tanya dabbarun. Bagaimana kamu di pengakhiran bacaan Al-Quran kamu pada hari itu? Adakah menjadi zalim oleh nafsi kerana orang-orang munafik setelah dia dibacakan ayat Al-Quran, disampaikan ayat Al-Quran kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang jadi pada mereka? Mereka jadi bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa di antara kamu yang dengan ayat ini iman dia bertambah, hidup dia jadi lagi baik, dia jadi lagi kaya, dia jadi lagi dihormati? Siapa? Maka dibacakan ayat Quran kepada mereka, tapi akhirnya mereka menjadi apa? Zalimul nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Dan para sahabat, mereka adalah orang yang muqtasid dan juga orang yang sabiqun bil khair. Maka kata yadabbaru ataupun yatadabbaru, Allah nak bertanya bagaimana keadaan diri kita di pengakhiran bacaan Quran kita, sama ada khatam ataupun harian. Ini adalah sesuatu yang kita nak lakukan setiap hari. Macam kita di TFT kan, di majlis Quran pagi tu kita baca satu hari satu halaman. Tambah dengan kita punya mengaji sini, grup mengaji kita kan. Allah nak suruh kita tengok pada setiap kali bacaan Al-Quran kita bagaimana kita di penghujung. Dan begitulah kalau kita lihat yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan, dia menghatamkan surah Al-Baqarah. Berapa lama? Selama 12 tahun. Kenapa lama sangat nak menghabiskan 286 ayat itu? Kerana setiap kali dia membaca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, maka dia, Umar Al-Khattab, akan tengok di pengakhiran dia bagaimana. Maka dia akan beramal dengan ayat yang dia baca itu. Itu yang dimasukkan dengan yatadabbarun ataupun yadabbaru. Di akhir bacaan itu menjadikan dia orang yang berubah. Tak lagi seperti yang sebelum. Begitu juga kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata kami ni, iaitu kalangan para sahabat, pergi jumpa Rasulullah, kami tak ambil lebih daripada 10 ayat. Sebelum kami berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Kami tak akan berpindah. Sehinggalah apa? Kami faham ayat tersebut dan kami amalkan. Kemudian baru kami berpindah kepada 10 ayat yang seterusnya. Kenapa? Yatadabbarun, yadabbaru. Mereka faham, mereka tahu yang Allah nak tanya ayat Quran tu hujung sekali jadi apa kan? Last sekali kau jadi apa dengan ayat Quran? Apa yang sebenarnya diinginkan daripada ayat-ayat tersebut? Adakah nak khatam sahaja, ada ataupun nak kejar satu huruf 10 ganjaran, ataupun benar-benar nak mengikut apa yang Allah harapkan daripada kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka sebab itu Allah gunakan perkataan yatadabbarun ataupun yadabbaru. Allah suruh nak tengok dekat hujung. Sebab itu dia bukan tentang berapa banyak kali kita dah khatam. Dia bukan tentang berapa banyak surah saya dah selesai tadabbur dia. Bukan. Dia adalah tentang berapa banyak ayat yang telah kita beramal dengannya. Kerana last kali itu yang Allah akan tanya. Berapa banyak ayat yang telah kita terapkan nilainya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan memenuhi makna yadabbaru ataupun yatadabbar. Kemudian kalau kita lihat pada ayat ini, dia tidak sama dengan dua ayat yang lain. Kenapa? Dua ayat yang lain Allah menggunakan yatadabbarun al-Quran. Di sini Allah guna yadabbaru al-qawla. Al-qawla maksudnya apa? Kata-kata ataupun perkataan. So kat sini berbeza dengan yatadabbarun al-Quran. Yatadabbarun al-Quran, kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? So itu okey, Quran tadabbur, kena tadabbur lah, okey lah. Kat sini kenapa Allah guna yadabbaru al-qawl? Kenapa? Kerana dengan Al-Quran itu,
Satu, kita boleh lihat secara umumnya. Sebab itu ada yang kita tadabbur secara apa? Secara sinopsis, kan? Macam yang kita belajar dengan guru itu Ustaz Fazrul, kan? Dia kongsi dengan kita sinopsis. Sinopsis surah ini, sinopsis juzuk ini. So kita belajar secara gambaran umum dalam surah tersebut. Kita boleh dapat. Kita boleh mempelajari Al-Quran dengan setiap surah-surahnya. Kita boleh mempelajari Al-Quran dalam satu surah itu kita bahagikan, kan, ikut plot dia, ikut babak dia. Mungkin dalam surah Yusuf lebih nampak lah, kan, babak dia kecil, kemudian babak dia membesar di istana, kemudian babak dia waktu dah besar, kemudian babak dia ketika mula berdakwah. So kita boleh yatadabbarun dengan apa, melihat kepada babak-babak dalam Al-Quran. So, boleh ambil dalam surah Al-Qasas contohnya, cerita pasal Nabi Musa sahaja. Ambil dalam surah ini cerita pasal kaum Samud sahaja, cerita tentang kaum Nabi Nuh sahaja. Boleh ambil plot-plot ataupun babak yang begitu. Tapi yang Allah nak highlightkan pada surah Al-Mu'minun ayat 68 ini adalah Al-Qawla, perkataan itu. Perkataan yang Allah gunakan dalam inilah yang akan memberi kepada kita pemahaman yang terperinci tentang ayat tersebut. Bila kita mula pergi kepada Al-Qawla, kita mula pergi kepada perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat. Dia dengan sinopsis kita akan dapat pelajaran, peringatan. Kita pergi pada setiap surah, pergi pada juzuk, pergi pada kisah plot babak tu, kita akan dapat semua pelajaran daripada. Tetapi dia berbeza bila kita pergi kepada apa? Kepada Al-Qawl. Kita pergi kepada perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat. Akan jadi berbeza. Itu kalau kita tengok, kan, kalau kita dengar orang yang berkongsi secara sinopsis, dia akan berbeza dengan orang yang berkongsi secara plot ataupun babak dalam surah. Dan kita akan lihat berbeza dengan orang yang kongsi tadabbur 2-3 ayat saja. Kemudian berbeza dengan orang yang tadabbur 1 ayat sahaja. Kemudian berbeza dengan orang yang diambil perkataan-perkataan dalam ayat. Dan setiap daripada itu akan beri pada kita pelajaran yang besar. Dan di sini Allah suruh kita mula pergi terperinci kepada apa? Al-Qawla. Kerana bila kita mula memerhati pada perkataan-perkataan yang digunakan, dia akan membawa kita kepada satu dimensi yang baru. Kata kita pergi level lain, kan? Dia bawa kepada kita gambaran yang lebih jelas tentang cerita dalam ayat tersebut. Baik, soalan, maknanya setiap perkataan dalam Quran ni Ustaz? Ya, setiap perkataan dalam Al-Quran. Wih, kalau macam tu pengsan kita berapa banyak perkataan yang ada dalam Al-Quran. Baik, kita boleh tengok, kita lihat mungkin sikit contoh. Sebab itu, kalau kita lihat, nak membawa kepada soalan yang ditanya oleh uh, Hajah Marlina. Ini musim-musim haji ni semua kita panggil Hajah dan juga Haji. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijemput oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dah pernah, lagi sekali kita dijemput insya-Allah. Jadi kalau kita lihat pada surah Yusuf, pada ayat kedua Allah sebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini sebagai Quran, menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Allah letakkan di sini Allah bagi tahu Quran ini Allah turunkan dia dalam bahasa Arab. Ayat ini Allah letak kat mana? Allah letak di awal surah Yusuf. Kalau kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berakal. Kemudian baru Allah sebut dalam ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Kalau Allah nak beritahu, kalau kamu nak memahami surah Yusuf ini dan merasakan dia adalah ahsanal qasas, maka tengoklah surah Yusuf ini daripada Arabian, daripada bacaan dalam bahasa Arab. Maka kamu akan dapati dia adalah ahsanul qasas.
Kita boleh dapati daripada terjemahan, tapi dia berbeza bila kita melihatnya daripada sudut apa? Daripada sudut al-qaula gitu. Perkataan Arabnya, Arabnya gitu. Itu antaranya kalau kita lihat dalam surah Yusuf ini kan, um, ketika mana adik-beradik ini tu berbincang, um, apa tu? Apa nak buat dengan Nabi Yusuf ni? Ada kata bunuh kan. Kemudian salah seorang daripada mereka sebutkan pada ayat yang ke-10 kan. Salah seorang antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi. Kan, buang ni pergi. Salah tulis lah, perigi. Buanglah dia ke dalam perigi. Kalau tengok teks Arabnya, dia letakkan ghayabatil jub. Kan, al-jub disebutkan. Dalam bahasa Arab, perkataan perigi umumnya adalah apa? Al-bi'ru. Al-bi'ru. Kan macam kita apa? Tempat miqat tu kan, Bir Ali. Kita panggil Bir Ali tu kan. Asalnya adalah bi'ru. Bi'ru maksudnya perigi ataupun telaga. Itu kita dapat. Cerita Nabi Yusuf apa? Dicampakkan ke dalam perigi. Itu cerita yang kita dapat bila kita lihat pada terjemahan. Kita dapat tak cerita? Dapat. Dapat tak pelajaran? Dapat. Tapi bila tengok pada teks Arab, kita tengok yang digunakan adalah ghayabatil jub, adalah perkataan al-jub, bukannya al-bi'r. Beza tak? Beza. Al-jub ini adalah bahasa mudahnya perigi buta. Perigi yang tak ada air. Al-bi'r, perigi yang ada air. So kalau campak Nabi Yusuf dalam al-bi'r, ada air, mati lemas lah. Ataupun kalau campak Nabi Yusuf dalam perigi yang ada air, ya, uh, dia akan menjadi tumpuan orang. Sebab memang orang dulu, itulah sumber air dia, mana ada kepala paip. So orang akan datang ke perigi ambil air, jumpalah Nabi Yusuf. Ataupun kalaulah perigi yang ada air itu pun, dia berada mungkin jauh lah daripada kampung, dicampakkan Nabi Yusuf dalam tu. Tapi Al-Bi'r adalah perigi yang ada air. Walaupun mungkin perigi itu airnya sikit, tak melemaskan Nabi Yusuf. Tapi apa? Nabi Yusuf akan hidup. Sebab apa? Ada sumber air. Badan kita tak makan lama tak apa. Tapi badan kita tak boleh kalau tak ada air. Nabi Yusuf ada sumber air untuk diminum. So dia akan hidup. Dia tak mati. Maka sebab itu Allah tak gunakan Al-Bi'r. Allah gunakan Al-Jub. Dia adalah perigi buta. Sebut perigi buta, sumber air tak ada. So nak minum tak boleh. Sebut perigi buta, orang tahu perigi tu tak ada air. So orang tak akan pergi kat situ. Dia menjadi satu perigi yang ditinggalkan. Bukan lagi laluan orang ataupun tumpuan orang. Maka perkara ini kita dapat bagaimana bila kita tengok teks Arab ni. Tengok terjemahan, tak dapat. Terjemahan dapat cerita yang lengkap. Tapi poin-poin ini hingga menjadikan dia ahsan al-qasas, cerita yang amat indah. Bagaimana nak dapat? Bila kita mula tengok teks Arab yang Allah gunakan, al-qaula itu. Kita mula yadabbaru al-qaul. Kita mula mentadabbur, memahami perkataan-perkataan yang digunakan. Perkataan Arab ini. Maka dia akan membawa kita kepada satu ruang, satu dimensi yang berbeza. Dan itulah akhirnya Quran ini. Dia membina cara fikir kita yang berbeza. Bila kita mula tengok Quran daripada sudut bahasa Arab. Sebab itu pada ayat ini Allah tanya, afalam yadabbaru al-qawla. Maka mengapa mereka tak mahu mentadabbur al-qawla, perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran itu. Baik. Tadi macam Malina tanya, kalau macam tu maksudnya setiap perkataan ke yang kita nak kena tengok, kan, jawapan umumnya ya. Baik. Tapi kita pun tahu, kita tak mampu nak tengok setiap perkataan itu. Saya pun tak mampu. Saya tak mampu. Terus-terang saya katakan, saya pun tak mampu nak tengok setiap perkataan. Kenapa? Atas keterbatasan ilmu dan atas keterbatasan masa. Nak tengok, nak faham setiap perkataan saya pun tak boleh nak faham. Kerana ilmu bahasa Arab saya bukanlah tinggi pun. Kan? Mungkin orang dengar macam hebat benar cakapnya tu kan. Tapi orang yang tahu bahasa Arab tahu bahasa Arab biasa je tu. Bunyinya macam gempak sangat. Dia macam apa? Macam cerita apa tu? Pendekar bujang lapuk lah kan. Dia baca surat bunyinya boy.
bunyi Arab ni. Tapi orang yang tahu dia tahu lah ini sembangnya ni kan. So kita pun tak mampu. Atas keterbatasan ilmu dan juga masa kita. Nak tengok pada setiap perkataan yang digunakan. Akan tetapi, yadabbaru al-qawla ini mengajak kita untuk minimum dalam satu ayat itu. Atau dalam satu perenggan itu. Atau dalam satu muka surat yang kita baca. Kita ambil lihat beberapa perkataan. Dalam beberapa perkataan. Yang macam kita dalam dalam kelas arah asas kita kan. Yang live di Facebook. Kita sedang bersembang tentang ayat yang ketiga surah yang ke-41 kan, kitabun fussilat ayatuhu, ayat tu kan? Dan kita dah berada pada siang tadi sesi yang ketiga, kita cerita tentang ayat tu dan masih lagi belum habis, baru separuh, kita akan sambung lagi. Kenapa? Kita tengok pada perkataan-perkataan. Kalau tak perlu pada setiap ayat, ambil lah perenggan, ambil lah paruh halaman, ambil lah satu halaman. Ataupun ambil lah kalau kita baca satu makra' ke, kita baca 3-5 muka surat ke, ambil lah pada 3-5 muka surat itu beberapa perkataan. Kalau nak mulakan dengan satu perkataan pun dah cantik dah. Tapi minimum kita apa? Ada yadabbaru al-qawl. Kita dah mula mentadabbur perkataan-perkataan. Dan inilah di antara perkara kenapa kita memulakan memulakan kelas Arab asas tu. Nak menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Nak menjawab soalan Allah Azza wa Jalla. Walam yadabbaru al-qawl. Maka mengapa mereka tidak mentadabbur perkataan-perkataan yang ada dalam ayat Al-Quran itu. Kerana umumnya kita ketahui mentadabbur Al-Quran ada hukumnya adalah menjadi satu kewajipan kepada setiap Muslim untuk nak memahami SOP dalam kehidupan dia. Sebagaimana seorang pelajar, seorang pekerja, dia wajib tahu SOP sekolah, SOP company. Kalau dia tak ambil tahu, kalau dia tak peduli, berkemungkinan besar dia akan apa? Dia akan melanggar undang-undang ataupun syarat dan akhirnya dia dikenakan tindakan. Baik, Puan Nuraini menulis Hajah Nuraini, betul. Itu semua Hajah dan juga Haji. Lihat perkataan yang penting, betul. Setuju. Kita boleh ambil mana perkataan. Kadang kalau dalam Al-Quran time kan, hujung tu ada perkataan. Ya, betul dalam Al-Quran ada perkataan. So kita boleh mula dengan perkataan-perkataan yang begitu. Hajah Marina, saya masih mencari-cari jawapan mengapa Allah menggunakan perkataan yang berbeza bagi perkataan perempuan dalam Al-Quran, iaitu An-Nisa, Imra'ah dan Al-Khunsa. Baik. Soalan yang menarik. So ini, perkara ini akan timbul bila kita mula melihat Al-Quran daripada sudut Al-Qawlah. Daripada sudut perkataan-perkataan yang digunakan. So ini pun boleh masuk dalam Al-Qawlah. Apa dia? Kita bukan tengok dalam satu halaman ataupun tiga lima halaman ataupun satu juzuk, tapi kita melihat daripada keseluruhan Al-Quran. Kenapa Quran gunakan perkataan yang menyebut tentang wanita, tentang perempuan, tapi berbeza perkataan Arab ni. Ada Imra'ah, ada An-Nisa. Kan minimum dua yang Allah gunakan dalam Al-Quran. So kenapa perkataannya itu berbeza? Kenapa tak guna semua An-Nisa ataupun semua Imra'ah? Kan? Kalau bercerita tentang pasangan pula. Kan? Kenapa ada guna zauj, ada guna Imra'ah? Ada guna pasangan, ada guna perempuan. Bila Allah cerita kan, di penghujung surah yang ke-66. Bila Allah cerita tentang isteri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, Allah guna Imra'ah. Kan? Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kan? Allah cerita tentang isteri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, Allah guna perkataan tentang Imra'ah. So, ini antara yang dimaksudkan dengan yadabbaru al-qawl. Kita mula nak memahami, mentadabbur perkataan-perkataan yang Allah gunakan, dan dia boleh kita mulakan dengan yang begini. Perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu kita cari kenapa Allah gunakan bentuk perkataan yang berbeza ataupun bentuk yang berbeza, kan? Macam kita cerita tentang perkataan tadabbur. 3 ayat je dalam Quran. 2 Allah guna yatadabbaru, 1 Allah guna yadabbaru.
Kenapa berbeza? Yatadabbaru dan juga yadabbaru. Mesti ada sebab dia. Okay. Dan itulah yang Allah inginkan daripada kita dengan Al-Quran ni, Al-Qawl. So, bila kita sebut tentang dengan Al-Quran ini, Allah nak kita ni mentadabur dia, Al-Quran secara umumnya. Dan Allah nak kita tadabur perkataan-perkataan ni. Maka apa yang Allah nak sampaikan? Yang Allah nak sampaikan ialah jangan tergesa-gesa dengan Al-Quran ini. Dan please make time untuk Quran. Jangan kita tergesa-gesa untuk nak habiskan. Kalau contoh nak baca, nak habiskan khatam cepat. Ataupun kalau nak tadabbur satu surah tu, nak habis cepat-cepat. Kalau ustaz tu kan sekali kelas share satu ayat je. Separuh ayat je kita memang tak sabar ustaz kalau macam ni bila nak habis kan. Kan. Bila nak habis surah, bila saya nak khatam tadabbur ni ustaz, kalau ustaz setiap kali kelas satu ayat, kadang separuh ayat, bila nak habis? So Allah nak suruh apa? Kata relax. Jangan tergesa-gesa, relax. Dan itu yang Allah sebutkan juga kepada Nabi SAW bila Nabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau cepat-cepat nak ikut Quran ni sebab nak cepat hafal dia, tak perlu, relax dia. Allah sebutkan juga wala ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kau Muhammad tergesa-gesa sangat nak settlekan Quran ni sebelum kami selesai memahyukan kepada engkau. Dan berkatalah, ya Allah tambahilah untuk aku ilmu. Kerana yang kita nak tambahkan adalah ilmu yang dengan itu membina iman kita. Membina iman. Menjadikan pegangan iman kita kepada Allah kuat. Bila itu dah dapat, kerana para sahabat, iman mereka kuat tak? Amat kuat. Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, mereka diseksa. Bahkan sampai mati syahid. Adakah mereka telah khatam Quran? Tak. Ayat apa je yang baru turun? Baru turun hanya beberapa ayat sahaja. Tapi macam mana boleh pegang kuat macam tu? Kerana ilmu mereka kepada ayat yang dibacakan dan akhirnya menimbulkan iman yang kuat dalam diri mereka. Mereka hanya mempelajari beberapa perkataan je daripada Quran. Tapi mereka yadabbaru. Mereka memahami, mentadabbur al-qawla tersebut. Akhirnya menjadi satu iman yang terpasak dalam diri mereka. Apa pun jadi, tak kisah. Mereka tak pandang itu, seksaan itu adalah satu perkara yang menggoyahkan mereka. Tetap bila mengucapkan ahad, ahad Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tetap dia beriman dengan Tuhan tersebut. Maka yadabbaru al-qawla. Kita nak beri perhatian bersama-sama dan inilah antara harapan besar kita dalam kelas ini. Kita nak mula beri perhatian kepada perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Dan itu nanti apa yang akan kita sama-sama pelajari dalam kelas ini, insya-Allah. Fokus kita adalah nak memahami ataupun mempelajari perkataan Al-Quran. Tak banyak. Ada 77,865 je. Tak banyak. Tak banyak. Kan? Suatu hari nanti habislah. Satu hari nanti habislah kita belajar perkataan ni. So, kita nak apa? Fokus mempelajari perkataan Al-Quran. Dia ada 77,865. Banyak tak? Bunyinya banyak. Bila lah nak habis tak tahulah. Saya ni dah hujung-hujung dah. Dah siap dapat umur masa tambahan dah. 77,000 pula nak kena habis belajar. Memang tak ada dah saya dapat belajar. Tak apa. Tak apa. Kenapa? Allah kata jangan tergesa-gesa dengan Al-Quran ini. Allah kata, Allah suruh kita yadabbaru al-qawla ni untuk apa tadi? Nak suruh kita make time. Sediakan masa untuk Quran. Jangan tunggu kita ada masa lapang barulah kita nak bagi itu kepada Quran. Jangan. Kita sediakan masa untuk Quran. Itu yang Allah nak. Betul Allah kata yadabbaru al-qawla. Tadabbur setiap perkataan tu. Perkataan yang Allah gunakan itu tadabbur. Itu fahami. Dan Allah tahu perkataannya banyak. Dan Allah Tuhan yang Maha tahu. Quran ini akan tersebar kepada bukan penutur bahasa Arab. Bukan orang Arab. Dan Allah tahu itu satu perkara yang mencabar untuk bukan penutur bahasa Arab. Tapi kenapa Allah suruh?
Dan Allah nak suruh kita sediakan masa kita dengan Quran ini. Make time dan spend time dengan Al-Quran. Jangan kita tunggu kita ada masa lebih, masa yang lapang ataupun nantilah tunggu saya dah pencen nanti. Kalau kita sempat pencen, Alhamdulillah. Dan beruntung sekarang ini kan uh, para ibunda dan ayah anda yang dah capai usia pencen itu dan berpeluang untuk nak meluangkan masa dengan Quran. Tapi betapa ramai juga orang yang dia meninggal dunia sebelum umur 40 tahun, 50 tahun. Maka kalau dia menyimpan impian nak tunggu nanti bila dah pencen, baru nak yadab baru al-kaula, maka kan, tak dapat lah nak menolong ni. Sebab itu Allah nak suruh kita sediakan masa untuk Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita yang meluangkan masa di sini pada malam ini. Walaupun tak lama, sejam je, tak lama pun. Dan mungkin saya yakin kita ada ikuti kelas-kelas yang lain pada siangnya, pada malamnya, pada hari-hari yang lain. Mudah-mudahan masa-masa yang kita peruntukkan ini untuk Quran. Walaupun malam dia sedap buat apa? Lepas Isyak ni, sedapnya baring online. Kalau yang dah bekerja siang malam tu lah nak rehat, penat, nak me time sekejap. Tapi kita spend time, kita sediakan masa untuk Quran. Walaupun kita dengar tu kan, mata macam tu atas sengguk-sengguk kan. Tak apa, effort kita ada. Dan itulah nanti yang Allah akan nilai. Dan itulah nanti akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Betul Ustaz, kena sabar dan istiqamah nak belajar dan tadabbur Quran. Ada 7-8 pertanyaan Quran. Baik. Kita akan fokus apa? Kita akan fokus mempelajari perkataan Al-Quran yang ada 77,000 lebih itu. Ha. Dan kita tak, sebenarnya kita bunyinya macam banyak. Tapi dalam bahasa Arab, semua perkataan tu dibahagikan kepada 3 bahagian. Kita ada satu namanya isim, kata nama. Yang kedua namanya fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga namanya harf, kata tugas. Untuk yang grup ni nanti, dia akan dapat advance lah daripada apa yang kita akan belajar di Facebook tu. Akan dapat advance sikit lah daripada yang di Facebook, insyaAllah. So untuk perkataan Quran secara khusus dan untuk perkataan bahasa Arab secara umumnya, ada beratus ribu, ada berjuta perkataan bahasa Arab. Berjuta itu dia hanya terbagi kepada 3 je. Kata nama, kata kerja, kata tugas. 3 tu je. 77,000 perkataan Quran ini hanya terbahagi kepada 3 sahaja. Kalau kita sediakan 3 bakul, kan? Macam bakul baju kita kan, yang bertimbun, yang belum lagi lipat-lipat tu. Kalau lipat pun bertimbun, lipat pun bertimbun. Udahnya tinggal je kat situ kan. Itu pengalaman kita waktu muda-muda dulu lah, anak kecil lagi kan. Itulah. Udahnya biar je lah situ. Nak cari baju, punggah je lah bakul tu. So kita ada 3 bakul. Satu bakul isim, satu bakul fi'il, satu bakul harf. So 77,000 perkataan Quran ini, dia hanya akan ada dalam 3 bakul ni sahaja. So dia tak banyak pembahagiannya. 3 je. So ini yang akan kita pelajari bersama-sama, melihat kepada perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Dan sebenarnya bunyinya macam banyak, 77,800 lebih. Kan? Tapi perkataan ini berulang ke tak berulang? Perkataan ini berulang. Perkataan Allah, kita tahu tak makna dia? Tahu. Berulang tak? Berulang. Banyak. Perkataan Al-Insan, tahu tak makna dia? Tahu. Banyak tak berulang? Banyak. Perkataan An-Nas. Perkataan apa lagi? Qul. Perkataan Qala. Perkataan Muttaqin, Mu'minun, Muhsinin, Kafirun, Munafiqun. Itu semua perkataan yang kita familiar, tahu makna dan dia berulang banyak. So 77,000 ni, kalau kita tengok perkataan yang tak berulang, dia punya kata akarnya lebih kurang hanya ada 1,700 plus minus sahaja. So 77,000 dengan 1,700, jauh tak beza dia? Jauh. Kalau 77,000 kita rasa impossible, 1,700 rasa possible tak? InsyaAllah. 1,700 pun possible, 77,000 pun possible. Kenapa? Kerana dia adalah biiznillah. Dengan izin Allah SWT. Bukanlah kerana kita ni pandai CPU, kita laju. Nah,
dan sebagainya. Tapi atas keizinan Allah SWT. Kan? Ada orang muda tak boleh nak hafal Quran. Dekat Indonesia, nenek umur 70 lebih tahun hafal Quran. CPU siapa yang lagi laju sebenarnya? CPU orang muda lah. Kalau ikut logiknya lah. Tapi orang muda pun ada. Ramai tak mampu nak hafal Quran. Makcik umur 60 lebih, 70. Boleh hafal Quran. Mula hafal tu umur 60 lebih juga. Dalam masa setahun, 2 tahun. Habis. Kenapa? Kerana dia adalah biiznillah. Atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. So, perkataannya tak banyak. Lagi-lagi kalau kita cerita tentang huruf. Huruf. Kan? Huruf wa. Wa. Banyak tak wa dalam Quran? Banyak. Walladzina yu'minu. Kan kita jumpa lagi wa. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Kalau kita tengok surah apa tu? Dalam Quran kita tengok surah Al-Baqarah tu kan. Di awalnya kan, huruf apa? Wa. Kan? Kita ada ini wa. Kemudian ini wa lagi. Ini wa lagi. Wa. 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 So ini je ada satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam wa dah. Ini baru ni. Kalau bagi halaman sebelah, banyak tak wa ni? Banyak. Beribu. So daripada 77,000 tu, beberapa ribu wa sahaja. Tak masuk huruf yang lain. Perkataan min. Perkataan ala. Kan? Perkataan ni bi. Bi. Hmm. Perkataan allazina. Ini semua sama. Berulang beribu-ribu. So 77,000 tu sebenarnya. Beribu-ribu tu adalah perkataan huruf-huruf je. Yang kita dah familiar yang dia berulang. Maka insya-Allah kan kita mohon doa pada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma, agar Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu, menambahkan kepada kita kefahaman untuk kita apa? Mempelajari perkataan Al-Quran. Yadabbaru al-qaul. Beliau mentadabbur memahami perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Dan dia hanya terbahagi kepada berapa bakul? 3 bakul. Satu bakul namanya isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Kata nama, kata kerja, kata tugas. Itu sahaja bakul-bakulnya, 3 je. Tak banyak kan. Kita daripada 77,000 tu, kita cuma campak dalam bakul. Ni bakul kita, ni bakul anak sulung, ini bakul anak nombor 2, ini baju kerja, ini baju duduk rumah, ini baju main petang, kan. Kita asing dulu daripada 77,000 itu. Nanti insya-Allah kita akan lihat dia adalah sesuatu yang tersusun dan mudah untuk kita fahami insya-Allah. Allah Ta'ala alam itu okay, sebagai pembukaan untuk kelas bulanan kita ini, dan kita lebih uh, jelas apa yang kita nak capai dalam kas ini dan kenapa kan kita memulakan kas ini sebagai nak menyahut seruan Allah Azza wa Jalla untuk mula melihat kepada al-qaulah, perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala alam, akhir ini saya buka untuk soalan ataupun pandangan, perkongsian. Silakan boleh unmute. Lebih baik, lebih pantas kan berbanding tulis pada ruangan chat. Silakan, saya buka dulu. Dalam kelas kita ni kan, maksudnya kalau kita uh, apa tu, kadang risau nak masuk online sebab apa, nak kena buka video. Tak perlu risau, tak nak buka video tak ada masalah. Saya tak kisah. Saya faham sebab belajar online dia sesuatu yang memudahkan kita kan. Kadang kita kat rumah apa nak santai-santai je, so malas nak buka video, tak apa. Tak ada masalah kan. Kalau kita nak bercakap, boleh saja bercakap. Tak nak bercakap, kita boleh tulis pada ruangan chat. Okey, ni tulis sikit pada ruangan chat. Dah jawab soalan kuis ke belum? Dah jawab soalan kuis ke belum? Kalau dah, tulis dah. Kalau belum, tulis belum pada ruangan chat itu. Silakan. Saya belum lagi. Okey. Saya belum. Baik, Ajar Nuraini. Dah. Baik. Saya belum. Ajar Marina dah. Ajar Ranima dah jawab. Ajar Mama dah. Yang lain bagaimana? Ajar Romlah dah jawab ke? Ajar Sutini dah. Ajar Sabatun dah jawab ke belum? Ajar Farida, Ajar Zaliha.
Hajar Hairani dah jawab ke belum? Kuis dalam grup. Kan. Kita akan ada kuis juga. Ini apa? Untuk kadang-kadang dia boleh bantu kita sama-sama kan sebab dia memang kena kena banyak diperingatkan, kita ulang-ulang, kita cuba jawab, cuba fikir sendiri kan buat buat latihan. Hajar Farida dah, Hajar Wan Nur Suziati. Belum tak apa. Kalau belum start lagi kita boleh jawab. Hajar Romlah dah ke belum? Belum. Kalau dah angguk, kalau belum geling. Belum. Dah. Okay. Baik. Itu yang sebab kita ajar sampai tu belum. Okey, okay, lagi boleh. Lepas ni boleh jawab soalan lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lihat usaha kita yang sedikit ini uh, dan Allah uh, kesian kat kita kan. Mudah usaha kita yang sikit ini menjadikan Allah nanti berlebih kurang ketika mana nak timbang amal kita nanti di mizan. Nanti macam kita tengok anak kita lah terkekial kan nak cuba belajar pakai kasut sendiri, baju sendiri kan. Kita pun kesian tengok kan. So, mudah Allah kesian lah tengok kita nanti terkekial nak belajar bahasa Arab ni. Daripada satu kelas ke satu kelas syahid. Kan? Belajar pula malam-malam ngantuk tersengguk-sengguk kan tu kan. Tapi tetap juga nak masuk juga, nak dengar juga. Mudah Allah kesian lah dekat kita nanti. Allahumma amin. Ditutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan semua yang kami pada malam ini. Mudah Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa esok dalam hadis amalan ringkas insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu fiik.